Kalau Mak Saleh dia panggil ketegak. Ketegak ni orang semua ketegak ni tak dengar cakap. Tular satu video yang mana berlaku satu pergelutan, insiden pergelutan di antara penguat kuasa di BKL dengan seorang peniaga belon di Jalan Tuanku Abdul Rahman ataupun Jalan TAR. Rentetan daripada insiden ini, 3 orang pegawai kemudian direhatkan untuk memberi laluan kepada siasatan dalaman yang dijalankan oleh di BKL sendiri. Sebenarnya di BKL ada maklumkan yang peniaga belon tu sebenarnya dah pun diberi teguran kali ketiga untuk beredar sebelum bertindak agresif dan menolak anggota penguatkuasa di BKL. Dan menurut di BKL, sebelum kejadian yang berlaku kira-kira pada jam 11.50 malam itu, anggota penguatkuasa di BKL telah pun melakukan rondaan berkala melihat kehadiran beberapa penjaja tanpa lesen menjalankan aktiviti perniagaan di laluan pejalan kaki Jalan TAR, dan kebanyakan penjaja tanpa lesen dekat situ memberikan kerjasama dengan beredar dan daripada kawasan tersebut, namun ianya tidak berlaku kepada peniaga belon berkenaan. Abang belon ni sendiri menafikan menerima teguran ataupun amaran sebanyak 3 kali tu. Sebenarnya kes ni masih lagi dalam siasatan polis. Dah buka dah pun kertas siasatan. Tapi itulah, kita tak berada dekat tempat kejadian. Jadi kita tak tahu apa yang terjadi sebelum ataupun selepas video itu, duration video tu. Betul. Jadi apa pun kita serahkan dia kepada dapat macam pihak shot polis. je kan. Betul-betul. Saya rasa di sini ada berlaku kesilapan dan juga kesalahan. Okey, kesilapannya ialah pada penguatkuasa di BKL itu, mereka mungkin saya yakin mereka tidak mencetuskan keganasan. Tapi mereka bereaksi kepada keganasan. Itu satu silap. Orang akan cakap kod mana pun awak sebagai kaki tangan kerajaan, kali ini kerajaan pihak berkuasa tempatan, awak perlu bersikap profesional. Betul. Itu saya rasa ada kebenarannya di situ, tapi ada juga kesalahan. Kesalahannya ialah meniaga tanpa lesen. Kan, dan memang patut diambil ni sebab awak tidak berlaku adil kepada orang-orang yang ada lesen. Jadi di BKL ni lebih atau penguatkuasa pihak berkuasa tempatan ni kena melebihkan sikit atau menegakkan keadilan untuk mereka yang meniaga mengikut prosedur dan peraturan dan ini. Dan kita tak tahu siapa memulakan siapa. Saya faham kadang-kadang jadi penguatkuasa ni di barisan hadapan ni, dia merupakan satu pekerjaan yang bila usaha tu kadang rasa kekecewaan tu ada. Sebab kadang-kadang orang tu tak nak dengar cakap. Dah tegur banyak kali pun tak nak dengar cakap. Kan. Lepas tu dia pula kasar dengan kita.